adalah Ustaz Khairul Anwar bin Misnan. Beliau merupakan Da'i Muda Yadin. Kemudian beliau berasal dari Banting. Tahu Banting kat mana tak? Dekat daerah Kuala Langat. Okey. Beliau juga merupakan pengurus projek MPHC Training dan Konsultasi. Beliau mendapat pendidikan di Sekolah Agama Menengah Tinggi Tengku Ampuan Rahimah. Sekolah ni adalah sekolah saya. Saya rasa Ustaz junior saya ke? Senior saya ke? Ustaz dengan saya satu sekolah menengah. Nama sekolah kita orang Samtal. Kemudian Ustaz menyambung pelajaran di peringkat ijazah di UMPSA dan kini Ustaz sedang membuat master Ustaz. Ustaz sambung lagi, lepas degree Ustaz cari ilmu lagi, nak mendalami ilmu lagi. Ustaz sambung master. Master di UC Melayang. Kamu pun kena ikut jejak langkah Ustaz, belajar selagi boleh belajar. Dengan beliau dah terangkan dah ya. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan penceramah kita untuk menyampaikan ceramah yang bertajuk bertajuk apa tu? Mau baca kat depan tu? Anak baik lagi beradab. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Terima kasih kepada Cikgu Pengisi Majlis atas pengekas tentang diri saya. Terima kasih juga kepada pihak sekolah atas kesudian menjemput saya. Adik-adik semua apa khabar? Dah makan semua? Belum lagi? Patutlah muka Melayu je. Okay adik-adik semua, hari ini kita nak bercakap tentang satu perkara, iaitu dia berkaitan dengan Ma'al Hijrah. Tapi kita nak bercakap tentang anak yang baik lagi beradab. Anak baik lagi beradab. Baik, sebelum kita mulakan, sebab nak tengok muka pun semua macam layu je, semua macam penat je. Jadi kita ada buat satu benda. Ikut apa yang Ustaz buat, ikut apa yang Ustaz buat, dan buat apa yang Ustaz cakap. Faham? Ikut apa yang Ustaz buat dan buat apa yang Ustaz cakap. Betul. Tahu tak? Jangan tu. Jangan buat sikit. Yang sebelum tu, dah jam 4 yang mana? Belakang 5 6. Baik. Pertama sekali adalah buat macam ni. Saya fikir 4, 5, 6 suruh buat. Saya fikir, saya mampu dan melakukan. Sekali, saya fikir, saya mampu, saya fikir, saya mampu dan melakukan. Tapi ni buat dulu tangan lah, sebab Ustaz satu tangan pegang mic. Jadi adik semua buat dulu tangan. Saya fikir, saya mampu dan melakukan. Saya fikir, saya mampu dan melakukan. Okey, mudah saja. Aktiviti ni kita buat. Yang pertama kita buat perlahan. Buat sama-sama ya. Baik, kita buat. Saya fikir, saya mampu dan melakukan. Saya fikir, saya mampu dan melakukan. Saya fikir, saya mampu,
saya mampu, saya fikir saya mampu dan melakukan. Okey, kita buat laju lagi. Boleh? Boleh? Okey, kita buat lagi kan? Cek, kalau sedia sebut Allah. Kalau sedia sebut Allah. Kalau sedia sebut Allah. Kalau sedia sebut Allah. Okey, kita buat sama-sama. Tangan di kepala. Kita buat laju kan? Okey. 1, 2. Mula. Saya fikir saya mampu dan melakukan. Saya fikir saya mampu dan melakukan. Saya fikir saya mampu, saya fikir saya mampu dan melakukan. Okey, cantik. Kita buat lagi laju. Boleh? Okey, sekali. Adik boleh. Kita buat lagi sikit. Saya fikir saya mampu dan melakukan. Saya fikir saya mampu dan melakukan. Saya fikir saya mampu, saya fikir saya mampu dan melakukan. Cantik lagi ni. Sedih. Saya fikir saya mampu dan melakukan. Saya fikir saya mampu dan melakukan. Saya fikir saya mampu, saya fikir saya mampu dan melakukan. Laju lagi. Hai, laju. Lagi. Okey, terus. Betul. Saya fikir saya mampu dan melakukan. Saya fikir saya mampu dan melakukan. Saya fikir saya mampu, saya fikir saya mampu dan melakukan. Lagi. Saya fikir saya mampu dan melakukan. Saya fikir saya mampu dan melakukan. Saya fikir saya mampu, saya fikir saya mampu dan melakukan. Lagi. Saya fikir saya mampu dan melakukan. Saya fikir saya mampu dan melakukan. Saya fikir saya mampu, saya fikir saya mampu dan melakukan. Okey, baik, adik-adik semua, alhamdulillah. Inilah buat pertama kalinya saya pergi dekat satu sekolah, dia mampu buat sampai level yang ke-7. Dia kadang-kadang sampai satu sekolah level ke-3 dah kejar. Saya fikir dia pun kejar. Tak boleh buat apa. Jadi siapa level ke-7 maksudnya sekolahnya adik-adik semua hebat-hebat semua. Adik-adik semua, hari ini kita nak bercakap tentang ma'al hijrah, tentang perhijrahan Nabi daripada mana ke mana. Mana hijrah ni? Nabi hijrah daripada mana ke mana? Dari Mekah ke Madinah. Ada semua. Bila cakap tentang mal hijrah, dia bukan hanya bercerita tentang Nabi hijrah sana sini, tak. Tapi ada hikmah di sebalik mal hijrah. Ada hikmah, ada sebab kenapa Allah suruh Nabi hijrah. Ada benda yang Allah nak ajar kita. Ada semua. Dia cakap tentang ini. Kenapa tunggu video? Okey. Ada semua sebut Alhamdulillah. Sebut Bismillah. Rendah lagi. Bismillah. Rendah lagi. Bismillah. Rendah lagi. Bismillah. Adik, siapa dekat sini yang pernah main Mobile Legend? Ramai. Siapa dekat sini yang main Free Fire? Ada juga. Siapa dekat sini yang pernah main Roblox? Macam sebelah ni betul. Semua game dia main ni. Apa lagi ada? Siapa dekat sini yang pernah main game FIFA? Ada juga. Semua game pernah dimain ni. Apa lagi game yang ada? Siapa dekat sini pernah main game Angry Bird? Ada lagi main ni. Hebat. Okey, dah semua turun. Baik, ada semua. Ada. Bila kita main game, ada yang pernah main game Free Fire, ada yang pernah main Mobile Legend, ada yang pernah main Roblox, ada yang pernah main FIFA.
Dulu Ustaz pun masa sekolah rendah, Ustaz suka main juga lah. Ustaz main game Dota, main Counter Strike dulu lah. Main game bola. Ular bukan ular. Dia cari biji, lepas tu dia baca. Cari biji, dia baca. Cari biji, baca. Dia mati bila apa? Dia masih mati. Bila dia langgar ekor dia, mati. Betul? Itulah game Ustaz dulu. Tapi ada semua, kita main game ni sebenarnya apa sebab main game? Apa sebab dia? Bosan. Apa? Pertama, kita main game sebab kita bosan. Yang kedua, isi masa lapang. Yang ketiga, apa dia? Ada yang kata dia main game sebab nak isi masa lapang. Ada yang kata dia main game sebab Ustaz. Ada yang kata dia main game sebab tak ada kawan. Ada yang kata saya main game sebab saya tak tahu nak buat apa. Tapi ada semua kena faham satu benda. Ada pernah tak main game, lepas tu ada menang? Pernah? Main Mobile Legend, main naik level, ranking naik. Kan? Tapi Ustaz, tak tadi saya minta maaf, suara Ustaz baru lepas demam, jadi suara ni hilang. Tak apa, insyaAllah kita teruskan. Ada ni semua, bila kita main game, kita pernah menang betul tak? Tapi kalau kita menang, ada tak sampai kita main tu kita mencarut? Ada tak? Ada. Yang Ustaz nampak yang lelaki dia ada, yang perempuan tak ada. Subhanallah. Nampak? Yang perempuan semua baik-baik, lelaki semua taklah semua, insyaAllah. Semua si anak saya dan saya. Ada ni semua. Bila kita main game, kita menang ke kadang? Betul? Main game Free Fire, menang. Main game Mobile Legend, menang. Tapi isu kita adalah kita main game dalam keadaan kadang-kadang mencarut. Tengah-tengah main game, tembak. Asal kau tak tembak? Betul. Kau ni memang bau ke? Contoh. Kau ni memang bau ke? Contoh. Dia main tapi mencarut. Dia main tapi cakap buruk. So sebenarnya dia menang tu tak menang? Tak. Sebab apa? Sebab orang yang menang ialah orang yang sentiasa menang dalam kebaikan, bukan menang dalam keburukan. Dan sebenarnya dari semua itulah yang dinamakan sebagai misi kita. Misi. Kita main game, kita semua ada misi. Tahu tak misi dia apa? Bukan misi. Misi kita apa sebenarnya main game? Apa sebenarnya misi kita main game? Apa dia? Misi kita apa sebenarnya main game? Misi kita bila main game adalah dalam game kita nak naik level karakter kita daripada level biasa jadi level yang lebih tinggi. Tapi dalam kehidupan kita nak naikkan level akhlak kita daripada yang biasa menjadi lebih baik, menjadi yang luar biasa. Adik semua kena faham satu perkara yang sangat jelas. Ini yang sebagai hijrah. Kan adik semua tak perasan, tapi sebenarnya ramainya orang bila dia main game dengan cara yang betul, dia akan hijrah daripada seorang yang kurang baik menjadi orang yang sangat baik. Contoh yang paling dekat dengan saya ialah adik saya sendiri. Adik saya dia suka main satu game dia suka main. Saya pun tak tahu kenapa main game tu. Tahu tak game dia apa? Game dia apa? Apa game dia? Adik saya suka main satu game namanya GTA. Apa? Saya nak tanya, siapa pernah main game GTA?
Baik, saya tanya. GTA ni, game dia banyak baik ke banyak buruk? Banyak buruk, betul? Tapi adik saya, bila dia main game GTA, dia akan cuba buat benda-benda baik dalam tu. Itu yang tak menang-menang tu. Sedih kan? Tapi saya tanya adik saya, Jack, kenapa tak pernah jadi jahat macam yang dalam GTA? Adik saya kata apa? Buat apa jadi jahat kalau boleh jadi baik? Apa nama main game GTA? Supaya ada orang baik dalam GTA. Betul. Tapi adik saya, the game tu lah, dia sekarang jadi orang yang sangat baik. Dengan mak ayahnya baik, dengan adik-beradik dia baik, dengan kawan-kawan dia baik. Sebab apa? Sebab dia belajar daripada game. Adik-adik semua, game yang adik main, Mobile Legend ke, Roblox ke, apa pun, kalau adik kata itu akan mengubah adik menjadi orang yang lebih baik. Jadi semua kena faham. Dekat sini lah kita kena faham tentang Nabi SAW. Kita cakap tentang game, Ustaz cakap tentang game, tapi bukan bermaksud adik kita tentang game, tak. Tapi adik, Ustaz dan adik semua faham bahawasanya Nabi SAW juga ada misi macam kita. Cuma bezanya dulu tak ada game, sekarang kita ada game. Ustaz dan adik semua faham bagaimana misi itu berlaku. Ketika mana peristiwa Ma'al Hijrah, Nabi SAW berada di kota Mekah, tempat kelahiran Nabi SAW. Ahli keluarga Nabi berada di situ, pakcik Nabi ada berada dekat situ, semua orang yang Nabi sayang ada di situ. Tapi bila mana Nabi SAW mendapat satu wahyu daripada Allah SWT untuk berdakwah kepada mereka di kota Mekah, Nabi diminta untuk menyampaikan risalah Allah SWT. Nabi diminta untuk ajar tentang akhlak baik. Nabi diminta untuk ajar tentang kehidupan. Nabi diminta untuk ajar tentang dakwah Islam. Tapi walaupun Nabi cakap dengan cara yang baik, tetap juga orang-orang kafir Quraisy ketika itu mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, engkau penipu. Wahai Muhammad, engkau ialah seorang ahli sihir. Wahai Muhammad, engkau ialah seorang yang keji. Wahai Muhammad, engkau seorang yang hina." Tapi perhatikan betul-betul, dalam kebanyakan hadis disebutkan bahawasanya orang kafir Quraisy dia tidak akan katakan kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad," tapi dia akan katakan anak kepada siapa, cucu kepada siapa. Sebab mereka semua tahu nama Nabi Muhammad ialah nama insan yang terpuji. Adik-adik semua, cuba adik bayangkan kalau adik cakap baik dekat orang. Cakap baik ni, cakap, janganlah tak solat. Tiba-tiba dia kata kepada adik, pergi mati lah kau. Apa? Rasa apa? Rasa sakit Rasa sakit. Tapi inilah misi pertama Nabi SAW. Level pertama Nabi SAW adalah misi Nabi di Mekah. Nabi diminta untuk menyampaikan dakwah. Nabi diminta untuk mengingatkan para penduduk Mekah ketika itu tentang akhlak. Nabi diminta untuk berpesan-pesan tentang Islam. Tapi orang di Mekah ketika itu tak nak dengar, sorak pun tak nak dengar. Akhirnya Nabi SAW diberikan satu wahyu oleh Allah SWT. Nabi mendapat satu wahyu, iaitu Nabi telah bermimpi. Nabi berhijrah daripada mana? Nabi berhijrah daripada kota Mekah menuju ke satu tempat yang ada pohon kurma padanya, dan itulah disebut sebagai Madinah. Tapi pada ketika itu Madinah bukan Madinah. Madinah disebut sebagai Yasrib. Sedangkan perkataan Yasrib itulah perkataan yang sangat tak baiklah, ataupun dalam keadaan yang kurang baik. Jadi ketika itu Nabi SAW diminta oleh Allah untuk berhijrah daripada Mekah pergi ke Madinah. Nabi ikut tak kata Allah? Nabi ikut. Inilah level yang kedua Nabi SAW.
Level pertama, Allah suruh Nabi berdakwah kepada orang di kota Mekah. Level pertama, disuruh oleh Allah untuk Nabi berdakwah kepada orang di kota Mekah. Tapi orang di kota Mekah ketika itu tak nak mendengar kata Nabi, tak nak mendengar risalah Nabi, tak nak mendengar apa pun yang Nabi sampaikan. Sehingga akhirnya Nabi berhijrah, diminta oleh Allah untuk pergi ke Madinah. Level kedua Nabi adalah Nabi taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah kita adik-adik semua. Bila kita ini nak bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mendengar dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita nak berdakwah, kita nak berada di jalan kebaikan, kita kena sentiasa mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Level yang ketiga, misi perjalanan hijrah. Nabi daripada Mekah ke Madinah, agak senang ke tidak dia perjalanan dia? Susah. Ketika mana orang Mekah ketika itu mengetahui bahawasanya Nabi akan berhijrah, Nabi akan keluar daripada Mekah, mereka pun buat satu perancangan untuk nak membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka cuba untuk nak membunuh Nabi. Mereka katakan bahawasanya mereka hantar 12 orang nak pergi mengepung rumah Nabi. Tapi Nabi diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya membuatkan apa? Nabi kepada Sayyidina Ali untuk menggantikan Nabi di tempat tidur. Maka Nabi pun Ali pun tidur dan Nabi pun keluar dalam keadaan senyap bersama dengan Sayyidina Abu Bakar, pergi ke sebuah tempat untuk berlindung, lari daripada mereka yang cuba nak membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adik semua cuba untuk menjadi yang lebih baik daripada seseorang yang mungkin jahat sedikit menjadi orang yang lebih baik. Ada tak orang yang membunuh, nak cuba nak bunuh adik? Tak ada. Ada tak orang yang cuba nak menikam adik? Tak ada. Dua bulan lepas, Ustaz pergi dekat satu tempat, berjumpa dengan sekelompok orang. Adalah 14 orang remaja lelaki berumur 15 tahun, yang mana mereka ini pernah terlibat dengan benda-benda buruk, gangsterism, dadah dan sebagainya. Bila mana mereka cuba nak menjadi yang lebih baik, apa yang terjadi adalah mereka dihukum. Mereka dikatakan, kalau kau keluar dari tempat ni, kami akan pastikan kau dibunuh. Tapi mereka kuatkan hati, mereka keluar juga dari tempat tu, mereka menjadi yang lebih baik. Dan Alhamdulillah sekarang menjadi yang lebih baik. Adik pernah tak jadi macam tu? Cuba nak jadi baik, tiba-tiba orang kata, kalau kau jadi baik, aku bunuh. Pernah tak? Tak pernah. Tapi inilah perasaan yang mereka yang cuba nak menjadi baik. Mereka yang nak menjadikan diri mereka sebagai orang yang baik. Tapi kita tidak seperti mereka. Allah tak uji kita dengan adanya tentangan-tentangan dan juga pembunuhan, tak ada. Tapi Nabi SAW diuji bila mana Nabi nak berhijrah pergi ke kota Madinah untuk menjadi yang lebih baik. Nabi ditentang dengan pembunuhan, Nabi ditentang dengan kematian. Ramainya orang cuba nak membunuh Nabi, tapi hebatnya Allah melindungi Nabi SAW. Satu persatu usaha mereka untuk nak membunuh Nabi, semuanya tak berjaya. Adik semua, akhirnya Nabi SAW sampai ke Madinah. Tapi persoalannya, Mekah ke Madinah jauh ke dekat? Agak apa jauh? Nabi jalan kaki adik semua? Nabi jalan kaki. Agak apa jauh? Betul. Mekah ke Madinah anggaran Mekah adalah sejauh 470 km. Kalau jalan kaki non-stop bersamaan 4 hari, non-stop, maksud tak berhenti, jalan je. Tapi ini ialah laluan yang mana dah ada jalan.
Zaman Nabi tak ada jalan. Ada ni semua. Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah mengambil masa 4 hari dan lebih. Tapi itu pun Nabi sanggup buat. Kita bagaimana? Kalau kita diberikan oleh Allah satu peluang untuk menjadi yang lebih baik daripada seseorang yang mungkin suka membuli orang lain menjadi orang yang lebih baik, daripada orang yang suka bercakap-cakap kasar menjadi yang lebih baik, daripada orang yang suka kurang ajar kepada orang lain menjadi orang yang lebih baik. Tapi Allah minta untuk kita berhadapan dengan cabaran, kita perlukan masa sebulan untuk berubah. Agar kita nak ambil tak peluang tu. Sekarang mungkin boleh cakap boleh, tapi ketika mana kita dah diminta oleh Allah untuk berada dalam kalangan itu, kita dah diminta oleh Allah untuk diuji sebegitu, tak tahulah kita mampu ataupun tidak. Jadi semua kena faham, Nabi SAW, kenapa Nabi sanggup berjalan bersama dengan Sayyidina Abu Bakar daripada Mekah ke Madinah? Satu perjalanan yang jauh, satu perjalanan yang penuh dengan dugaan. Sebab di jalan ini Nabi daripada Mekah terpaksa turun sedikit untuk bersembunyi di satu gua. Gua apa? Gua suka gua Iraq. Gua suka gua Iraq. Gua suka, betul. Gua Iraq kisah apa? Ha? Ya? Wahyu yang pertama cantik. Nabi diminta sampai ke Gua Sur. Masuknya situ, Nabi berlindung itu buat sementara waktu. Sebab apa? Sebab orang Mekah ketika itu tahu Nabi tak lari jauh. Mereka kejar dengan satu tujuan, nak bunuh Nabi. Itu tujuan. Tapi Allah sayangkan Nabi, Allah lindung Nabi. Dalam gua Nabi duduk, Allah lindung. Dan dalam gua tersebut ada kena faham macam-macam haiwan yang ada. Hari Sayyidina Abu Bakar yang mendapat satu bisa daripada satu haiwan. Kenapa saya tak cakap haiwan apa? Sebab ada yang pandangan ulama. Ada yang katakan ular, ada yang katakan gada jengking, sebagainya. Maka saya tak sebut tentang binatang tersebut. Cuma nak katanya adalah perjuangan Nabi SAW bersama dengan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar cuba melindungi Nabi SAW. Lihat macam mana sifat Sayyidina Abu Bakar. Ketika mana Sayyidina Abu Bakar bersama dengan Nabi di dalam gua tersebut, Sayyidina Abu Bakar buat apa? Dia jaga betul-betul Nabi. Dia jaga betul-betul Nabi. Dia jaga macam mana? Dia pastikan semua lubang-lubang yang mungkin ada haiwan-haiwan yang berbisa, semuanya ditutup oleh Sayyidina Abu Bakar. Sehingga akhirnya Sayyidina Abu Bakar disengat oleh satu haiwan. Adik-adik semua, bagaimana kita dengan sahabat kita? Bagaimana kita dengan kawan-kawan kita? Bila mana kita melihat kawan-kawan kita, sahabat kita sedang dalam kesusahan, kita melihat sahabat dan kawan kita dalam keadaan yang sakit, adakah kita mampu menolong mereka ataupun tidak? Sayyidina Abu Bakar melindungi Nabi walaupun dia tahu bahawasanya nyawa dia akan dipertaruhkan. Tapi sebab dia sayangkan Nabi, dia sanggup buat segala perkara. Begitulah kita adik semua. Adik semua kena faham. Adik kena berjuang. Adik menjadi yang lebih baik. Sebab adik kena tahu semuanya itu adalah untuk kebaikan. Bila mana Nabi SAW sampai ke Madinah, Nabi mendapat satu level yang keempat, yaitu misi membina kebaikan. Level yang pertama tadi Nabi mendapat satu misi. Misi apa? Misi di Mekah. Misi apa yang pertama tadi tu? Di Mekah. Misi di Mekah. Misi? Di Mekah. Misi Mekah. Level yang kedua? Taat Ya? kepada Allah. Taat kepada Mentaati perintah. Level yang ketiga? Hijrah. Ya? Hijrah. Misi? Perjalanan
perjalanan hijrah. Dan level keempat, Nabi mendapat satu misi, yaitu misi membina kebaikan. Di tidah inilah Nabi berhadapan dengan sahabat-sahabat yang sangat mencintai Nabi. Nabi bertemu dengan Aus dan Khazraj. Nabi bertemu dengan mereka-mereka yang sayangkan Nabi. Begitulah adik-adik semua. Bila kita nak menjadi yang lebih baik, kita kena mencari kawan-kawan yang baik. Kalau Nabi kekal di Mekah daripada mula hingga akhir, agak-agak Nabi berjaya tak nak menyebarkan dakwah? Tak. Sebab apa? Dengar cakap Nabi, macam mana nak terima? Dan sebab itulah Allah minta kepada Nabi untuk pergi ke Madinah. Untuk pergi ke Madinah. Bila sampai ke Madinah, akhir Nabi membina satu misi kebaikan. Apa misi kebaikan tersebut? Ini adalah pertama, Nabi membina masjid. Inilah perkara penting untuk kita faham. Dalam kita nak seorang yang baik, kita kena membina hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga hubungan dengan Allah supaya kita menjadi orang yang lebih baik. Sebab apa? Sebab Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki bagi Allah akan kebaikan, maka Allah akan memberikan dia kefahaman akan agama. Kedua, menyatukan manusia. Di Madinah inilah Nabi menyatukan manusia yang dulunya saling bermusuhan, akhirnya saling berkawan. Yang dulunya saling benci membenci, akhirnya menjadi orang yang saling sayang menyayangi. Yang dulunya saling menutup dan menutup, sekarang saling memuji dan memuji. Inilah level kedua. Yang ketiga, mengajarkan kasih sayang. Di bumi Madinah inilah Nabi mengajarkan kasih sayang kepada semua umat di dunia. Semua. Sebab itu adik semua, adik kenal Nabi tak? Adik kenal Nabi tak? Kenal Nabi tak? Ha? Tak kenal? Kenal tak? Adik kenal tak? Darjah 4 kenal Nabi tak? Darjah 5 kenal Nabi tak? Darjah 6 kenal Nabi tak? Baik, kalau kenal, pernah jumpa dekat mana? Nah, kata kenal. Adik kenal Nabi ke adik tahu tentang Nabi? Adik tahu tentang Nabi, tapi adik tahu tak macam mana rupa Nabi? Tak. Itu keistimewaan Nabi SAW. Ketika di zaman Nabi SAW, semua orang di semua tempat tahu tentang Nabi SAW. Tapi yang kenal Nabi hanyalah mereka yang berada di kota Madinah dan Mekah ketika itu. Macam mana orang tahu tentang Nabi? Sebab mereka tahu tentang akhlak Nabi, mereka tahu tentang kasih sayang Nabi, mereka tahu tentang cinta Nabi. Itulah kehebatan Nabi SAW. Kasih sayang Nabi mengatasi segala perkara, sehingga kan orang lebih mengetahui tentang diri Nabi berbanding kenal Nabi. Keempat, membina akhlak. Di Mekah, penduduk Mekah ketika itulah mereka yang saling benci membenci, menguatkan sifat menguatkan satu perkara disebut sebagai apa? Perkauman. Dia ada kawan-kawan tu. Ini ada puak dia, ini ada puak dia, ini ada puak dia, ada puak dia. Tapi bila mana Nabi sampai ke Madinah, Nabi menghilangkan sifat puak-puak tersebut. Nabi membina akhlak, menjadi orang yang lebih baik. Dan yang kelima, inilah 5 misi hijrah kita pada hari ini. Ada di semua yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap daripada kita ada misi yang perlu kita laksanakan. Baik, sebelum kita masuk kepada 5 misi hijrah kita pada hari ini,
saya nak minta adik-adik semua, sebabkan laki depan sebelah-sebelah, kita tak boleh nak buat sebelah-sebelah. Baik, saya nak minta adik-adik semua, pun tak kalau pandang ke arah kanan, badan semua ke arah kanan, badan semua ke arah kanan. Minta izin lah, kita kanan sana, kanan ni. Oh, kanan tak ada lah, kanan sana, kanan sana. Okey, adik semua, sebab kita nak masuk pada yang last ni, dan saya nampak adik semua dia dah penat dia, ngantuk dia. Biasalah kalau ceramah begini dia lalu-lalu. Baik, adik semua, tangan kanan, nampak? Tunggu. Tangan kanan buat macam ni. Buat macam ni. Cantik. Tangan kiri buat macam ni. Tunjuk. Okey. Tangan kiri letak atas tangan kanan kawan. Tangan kiri letak tangan kanan kawan. Letak. Ada siap ni. Siap. Ustaz nak pastikan adik semua fokus balik. Baik, adik semua, tugasan adik mudah saja. Bila mana Ustaz sebut perkataan air, tangan kanan kena tangkap tangan kiri. Jadi kau tangan kiri lari. Janganlah tangan kanan tangkap tangan kiri dia. Tangan kanan tangkap tangan kiri lari. Jadi ini lari. Dah. Apa? Sebab Ustaz nak pastikan semua dalam keadaan yang fokus terlebih dahulu. Baik, semua cari sebut Bismillah. Rendah lagi. Bismillah. Rendah lagi. Bismillah. Rendah lagi. Bismillah. Rendah. Bismillah. Kesenang. Ingat, bila Ustaz sebut perkataan air, tangan kanan tangkap jari kawan, tangan kiri lari. Baik adik semua, kalau sedia sebut Allah, baik, pada suatu hari, dengar, jangan bercakap. Pada suatu hari, Aiman dan Syafiq sedang berjalan di sebuah sungai. Berjalan. Aiman kata kepada Syafiq, Syafiq, aku rasa kita kena menyeberangi sungai. Kenapa? Sungai. Kita kena menyeberangi sungai. Syafiq bercakap, bolehlah, kita cari sampan. Kita jalan, jumpalah sampan. Bila mereka jumpa sampan, mereka pinjam, mereka dayung. Tapi masalahnya perjalanan itu jauh, 1 kilometer. Dayung, sampai dekat seberang. Sabar. Mereka sampai di seberang, mereka berturun. Aiman kata kepada Syafiq, aku bahagia lah. Bahagia. Sabar.
tak lawak. Anak kata lebih. Habis. Bahagialah. Siapa kata? Bolehlah. Kita cuba cari minuman. Minuman. Sama. Kita cuba cari minuman. Jadi mereka berjalan. Jalan. Masuk dalam hutan. Bila mana mereka masuk dalam hutan, masuk. Sampai dalam hutan, Aiman cakap. Sabar. Aiman cakap. Ada kelapu lah. Ada kelapu. Jadi cakap mereka. Bolehlah. Kita cuma petik kelapu. Jadi mereka mempetiklah 3 biji kelapu. Kalau petik 3 biji kelapu, Aiman kata kepada Syafik, macam mana kita nak belah kelapu ni? Aiman kata, Syafik cakap, apa? Kita guna batu. Jadi Syafik pakai batu, dia belah kelapa yang pertama. Keluarlah cecair. Jadi bila mana keluar cecair, mereka pun minum. Alhamdulillah. Tapi Aiman kata kepada Syafik, aku nak lagi lah. Lepas Syafik membelah satu lagi, Syafik membelah lagi lah. Air tersebut. Sekarang dah air. Siapa yang berjaya cakap jadi kawan? Cantik. Siapa yang jari dia cakap? Okey, kita tanya sini. Siapa dekat sini yang dia berjaya cakap jadi kawan dan jari dia cakap? Dia cakap jadi kawan, jadi jari dia cakap. Okey, siapa dekat sini yang dia berjaya tangkap jadi kawan, jari dia tak dapat tangkap? Okey. Siapa dekat sini yang jari dia ditangkap dan dia tak dapat tangkap jadi kawan? Okey. Siapa dekat sini yang dia tak dapat tangkap kawan dan jari dia tak dapat tangkap? Wah, hebat. Keren, tepuk tangan semua tu di sini. Adik-adik semua, alhamdulillah. Ada yang kita tahu sebab apa? Sebab tengok adik semua jalan. Jadi kita teruskan. Jadi kita masuk balik. Level pertama Nabi SAW apa? Ya? Misi di Mekah. Level kedua Nabi? Kepada Allah. Misi taat kepada Allah. Level yang ketiga? Perjalanan hijrah. Perjalanan hijrah. Level yang keempat? Misi membina kebaikan. Misi membina kebaikan. Adik-adik semua, untuk adik-adik semua, ada misi hijrah yang adik semua kena bermula pada hari ini sampailah bila-bila. Ada misi hijrah yang adik semua kena bermula bila-bila. Pertama adalah misi hati baik. Misi hijrah yang pertama untuk adik semua adalah hati penting, hati baik, yaitu menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu
saya buat dah. Yang mana yang surau, yang kata high dah. Okey, tapi yang lain jangan sampai tinggal solat. Sebab Allah sebut dalam Al-Quran, sesungguhnya solat itu mencegah daripada kemungkaran. Bagi mereka yang nak menjadi orang yang lebih baik, jagalah solat mereka. Bagi mereka nak menjadi seorang yang terbaik, jagalah solat anda. Jangan tinggalkan solat. Jangan tinggalkan solat. Dan kalau boleh, laksanakan solat tahajud. Ada di semua. Ada 30. Ada 30. 9 lagi 10. Ada tak yang sini 32? Ada. Ada tak yang 31? Ada tak yang 33? Ada tak yang 34? Okey, yang 31, 34 ni berapa? Main handphone. Berapa? Berapa? Main laptop, main game. Ada yang semua dengar betul. Semua sekali sebut Bismillah. Bismillah. Rendah lagi. Bismillah. 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 Rendah lagi. Bismillah. 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 Rendah lagi. Bismillah. 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 Ada semua yang mana suka tidur pukul 2-3 pagi, lepas ni tolong ubah. Ada semua nak main game tak salah, nak main phone tak salah, nak main apa pun tak salah, tapi cuba tidur. Lepas ni tidur pukul 10 atau 11, lepas tu bangunlah pukul 2-3 pagi. Teruskan. Sebab kajian menunjukkan pukul 12 malam sampai pukul 2 pagi ialah waktu sel-sel badan kita ini berubah daripada yang kotor menjadi yang baik. Jadi bila mana adik tak tidur pukul 2 pagi, adik telah menghalang sel yang baik untuk berubah. Itu yang menyebabkan adik jadi malas belajar, adik jadi mudah mengantuk, adik jadi penat. Dan yang paling teruk adalah bila mana adik tak jaga tidur, adik mudah dapat penyakit. Jadi cubalah tidur pukul 10 atau 11, lepas tu bangunlah pukul 2-3 pagi. Bangunlah. Dan yang terbaik, bila bangun, solat tahajud dulu. Lepas tu nak main game ke, nak study ke, apa ke terpulang. Jadi yang pertama, misi kita adalah misi hati baik. Jaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, misi anak baik, iaitu jaga hubungan kita dengan ibu ayah. Bahagiakan ibu ayah kita, bahagiakan mak ayah kita. Adik-adik semua, mak ayah kita hantar kita pergi sekolah bukan untuk mereka, tapi untuk kita. Mereka nak tengok kita berjaya. Sebab adik semua kena faham, satu masa bila mana mak ayah kita dah tiada, kita akan hidup bersendirian. Dan tak ada siapa kita boleh berharap. Kita sendiri je. Jadi bila mana kita sendiri, mak ayah kita nak pastikan kita boleh hidup dengan baik. Mak ayah kita nak pastikan kita boleh hidup dengan sempurna. Maka di saat mereka masih lagi hidup, bahagiakan mereka. Dekat sekolah, belajarlah elok-elok, belajarlah yang terbaik. Dekat rumah, tolonglah mak ayah. Jangan kurang ajar dengan mak ayah. Jangan sekali kalau mak ayah nak tolong, adik kata, nantilah mak, saya nak main game dulu. Nantilah ayah, saya nak main game dulu. Jangan. Kalau mak ayah minta kita tolong, terus tolong. Yang ketiga, misi murid baik. Jagalah hubungan kita dengan guru-guru. Jaga hubungan kita dengan guru-guru. Hormati guru kita. Walaupun guru kita bukanlah insan yang melahirkan kita, bukan insan yang membesarkan kita, tapi guru-guru kita ialah insan yang sanggup mengorbankan masa mereka
untuk pastikan kita berjaya. Adik-adik semua, kalau berikan pilihan pada guru-guru, mungkin mereka boleh mencari kerja yang lebih baik, tapi mereka semua ada satu misi, iaitu nak adik semua menjadi insan yang terbaik, menjadi insan yang luar biasa. Maka hormatilah guru-guru, janganlah kurang ajar dengan guru. Bila nampak guru lalu dekat kita, bagilah salam. Assalamualaikum cikgu. Cikgu tak balas tu, akan cakap tapi kalau boleh, bagilah salam kepada saya. Misi yang keempat, adalah kawan baik. Kawan, jadilah kawan yang baik pada kawan-kawan kita. Jangan pernah membuli orang lain, jangan pernah mengutuk orang lain, jangan pernah mengejek orang lain, jangan pernah merendah-rendahkan orang lain, jangan pernah menghina orang lain. Dan misi yang terakhir adalah untuk diri kita sendiri. Adik-adik semua, jadilah insan yang lebih baik. Ingat, hijrah Nabi SAW daripada Mekah ke Madinah bukan hanya sebab perpindahan daripada tempat ke tempat, tapi ini merupakan satu cara Allah mendidik Nabi untuk menjadi insan yang lebih baik, iaitu berada dalam golongan mereka yang terbaik. Baik semua, kita ulang sedikit. Misi hijrah Nabi ada 4. Level yang pertama, sama-sama. Misi yang pertama, ya, misi Mekah. Level yang kedua, Taat kepada Allah. ya, Taat kepada Allah. taat kepada Allah. Yang ketiga, Misi perjalanan hijrah. perjalanan hijrah. Yang keempat, Misi membina kebaikan. misi membina kebaikan. Dan adik-adik semua ada 5 misi yang perlu dilaksanakan hari ini sampailah bila-bila. Yang pertama, ya, misi hati baik, iaitu menjaga hubungan dengan siapa? Jaga hubungan dengan Allah. Yang kedua, misi apa? Anak baik. Ya, Anak baik. anak baik, jaga hubungan dengan siapa? Ibu bapa. Yang ketiga, Murid baik. murid baik, jaga hubungan dengan siapa? Yang keempat, Kawan baik. kawan, jaga hubungan dengan siapa? Kawan. Yang kelima, Diri lebih baik. diri lebih baik, jaga hubungan pada siapa? Diri sendiri. Adik-adik semua, jadikanlah mahal hijrah ini sebagai satu pengajaran untuk kita. Kalau kita nak jadi insan yang lebih baik, maka kita kena pergi ke tempat yang lebih baik agar kita dapat belajar, kita dapat bersama dengan mereka-mereka yang baik, agar kita dapat terus berbuat kebaikan. Adik semua, terima kasih atas segala perhatian yang diberikan. Saya minta maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.